ada leverage untuk menunjukkan kepada Anwar, see, dalam banyak-banyak kursi kau akan sabarkan. Habis kalah semua, aku saja yang tolong kempen sampai dapat kemenangan untuk Jamawi, untuk Pakatan Harapan. Tak adalah dapat telur dekat Pakatan, dekat Sabah kan. Jadi mungkin ianya telah meningkatkan lagi confidence level KJ untuk sekurang-kurangnya ialah dapat jawatan menteri penuh. Walaupun sebagai senator, walaupun mungkin setakat tempoh 2 tahun je, tapi okey lah, at least dia menteri kan. Korang-korangnya standby lah. Memang aku dah berjaya memenangkan Jamawi sebagainya. So, well, masanya untuk balas budi. Yang macam tu lebih kurang kan? Tengok-tengok tuan-tuan sekalian, ketika remakan kabinet berlaku, Taufik Johari pun yang lebih junior, yang tak ada pengalaman, yang nipo baby bak kata orang sebab bapak dia Speaker Dewan Rakyat, dia yang dipilih untuk menjadi menteri penuh, jadi menteri belia sukan. Even orang yang disebut-sebut sebagai scammer pun dipilih menjadi timbalan menteri agama. Memang kelakar gila tuan-tuan sekalian. Memang merupakan satu kekecewaan yang besar bagi saya terhadap KJ kerana nama beliau tidak dipandang pun oleh Anwar Ibrahim untuk menjadi menteri. Untuk at least lah kan, balas budi KJ lah, bantu kempen untuk Jamawi sampai menang Jamawi tu. Tapi tak pula dipilih untuk menjadi menteri. Sedih gila tuan-tuan dan sekalian. Ibarat segala pengumuman KJ, pergi ke Sabah dengan gunakan duit sendiri sebagainya, hilang macam tu je. Disia-siakan macam tu je.